Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Raja Bola TV bersama aku Syarizan. Alright guys, berita terbaru berkenaan dengan pemain baru JDT. Wow, memang mengejutkan. Tiba-tiba sahaja diperkenalkan di Facebook Johor Darul Takzim guys, iaitu Ajdin Mujahid. Apa namanya? Ajdin Mujahid. Beliau adalah pemain kelahiran Bosnia Herzegovina, iaitu pemain Sabah seperti mana yang kita tahu. Tiba-tiba saja berhijrah ke JDT untuk perpindahan setengah musim ni guys. Tetapi Ajdin Mujahid ni mempunyai rekod yang sangat bagus guys. Jadi apa kata kalau kita bedah sikit lah Ajdin Mujahid ni, daripada mana dia dulu dia main kat mana, kita nak lihat lah. Alright guys, jom kita lihat statistik Ajdin Mujahid ni guys. Tu dia, susah nak sebutnya. Alright guys, jom kita pergi ke laman transfer market. Macam biasalah, laman transfer market, kita tengok kat sini. Okey, nombor 29 Ajdin Mujahid. Okey, dia lahir pada 3 Januari 1998 guys. Umur dia baru 28 tahun, kira muda juga guys. Ketinggian dia 1.89 cm. Wow. Dia pemain Bosnia, tak pernah lagi bermain untuk pasukan senior Bosnia Herzegovina, pernah bermain untuk pasukan Bosnia Under 19 guys. Tempat dia lahir dekat Tesanc, dekat Bosnia. Kerakyatan dia Bosnia Herzegovina lah. Dia ada cap juga guys. Dia ada cap 6 cap dan 1 gol. Tapi itu mungkin untuk pasukan under 19 tahun. So kita tengok career dia bagaimana guys. Tapi kalau kita tengok daripada stats ni kan, okay, kita tengok kat sini, dia adalah top scorer guys. 2 kali top scorer. Mungkin kita boleh tengok lebih detail lagi daripada website ni. So kalau kita lihat daripada ni, okay, kita dapat lihat kat sini 2 kali top scorer untuk Prava Nogometna Liga dengan 15 gol, and then Prava Liga FBIH 20 gol. Yang tu musim 2024-2025 dengan 15 gol, 2022-2023 ni 20 gol. And then kita lihat juga satu kali ni cup yang dia pernah menang. Ajdin dia pernah menang cup apa? Dia kata kat sini sekali pernah menang Bosnian Herzegovina Cup winner dengan FK Željeznica Sarajevo pada musim 2017-2018. And then dia pernah menang 2 kali Bosnian Herzegovina Champion ni under 19 dengan pasukan yang sama, iaitu FK Željeznica Sarajevo pada tahun atau musim 2016, 2017, 2014, 2015. Dia menang untuk yang ini kali pertama, kali kedua 2016, 2017 tadi. Dan under 17, under 17 dia menang juga dengan pasukan yang sama guys. Alright, itu dia antara cup-cup yang dia pernah menang lah, dan top scorer lah. Aku rasa dia ni memang apa nama, orang kata goal scorer lah. Dia memang striker, pure striker lah. Alright guys, jom kita tengok dia punya sejarah dia. Okay, kita tengok daripada sini transfer history dia. Lihat transfer history dia pada tahun 2014-2015 daripada pasukan Željeznica tadi, under 17 dia pergi ke, dia naikkan pangkat ke under 19. Seterusnya daripada under 19 tu seterusnya musim 2017-2018 dia pergi ke pasukan senior Željeznica tu. Tapi value dia ada juga kat situ jadi 250,000 pound So dari seterusnya pada musim yang sama, kalau kita tengok kat sini pada ni bulan 9 and then bulan 8 tu 2000, setahun lepas tu setahun lepas tu dia pindah ke klub Travnik. Travnik ni klub Bosnia juga. And then daripada Travnik ni mungkin dia pinjamkan kot, tapi macam dia pindah, dia loan transfer. And then daripada Travnik dia pindah balik sebab dia habiskan loan kan.
ke Zeljesnika, and then daripada Zeljesnika ni dia pindah ke Maldos Kakach. Yang ini free transfer lah, dia untuk tahun 2018. And then daripada Maldos Kakach ni dia pergi ke Tasak. Ni daripada ni kelab-kelab Bosnia ni And then daripada Tosnakac tu dia pergi ke kelab Republic Czech. Dekat Republic Czech ni kelab kan, NK Tajik. Republic Czech punya kelab, aku rasa Republic Czech ni, ataupun tapi ni macam bendera Switzerland kan. And then ke Bosnia balik, Ikman Kojic ke Tostazat, balik dia balik kelab-kelab lama dia. And then Tostazat Kojic ni ke Zvezda ni pergi balik ke pula ke keluar pula. Ni ke Czech Republic ni, aku rasa ni bendera Czech Republic ni. Okay, Rimsky Ojesko ni. And then dia bermain untuk kelab Republic juga, Czech Republic juga kan, kalau kita nampak kat sini ataupun Croatia, aku pun tak pastilah Croatia ke Czech Republic kan. And then Sibilia, lepas tu 2025 ni daripada Sibilia ke Bijelo, tak ada ni, tak tahu ni free transfer ke apa. And then daripada Bijelo Brado ni, barulah ke Sabah lah, free transfer pada Januari 2025. Dia main setahun je dengan Sabah ni, tapi rekod dengan Sabah ni agak mengagumkan juga dia ni. Kalau kita lihat sebelum dia berpindah ke JDT. Jadi kalau kita nak lihat prestasi dia dekat Liga Malaysia kan, okey, kalau kita lihat kat sini Liga Malaysia, okey, untuk Piala Malaysia dia baru main 2 kali, 1 gol 1 assist. Okey, and then untuk Liga untuk Liga Super League dia main 13 kali dan menjadikan 8 gol. Aku rasa ni rekod yang agak bagus juga, 8 gol dan 1 assist. Walaupun prestasi Sabah tak apa baik, dia still menjadikan gol. Tetapi yang paling bagus adalah ketika bermain untuk Piala FA. Kita tengok Piala FA sampai masuk final kan, sebelum kalah kepada JDT sebelum ni, iaitu dia 7 perlawanan 9 gol. Aku rasa ni agak baik lah rekod dia, dan umur dia pun masih muda, 28 tahun. Okay guys, itu antara maklumat Ajdin Mujagid ni, Ajdin Mujagid. Jadi kita nak tengok sikit pengenalan pemain baru JDT ni. Kebiasaannya JDT dia akan buat pengenalan pemain ni memang sangat bombastik sikit guys. Jom kita tengok Facebook JDT. Jadi JDT ni yang bagus ni, dia memang up to date lah. Kita sentiasa dapatkan maklumat-maklumat terbaru mengenai pasukan. Jadi aku rasa sepatutnya pasukan-pasukan lain pun kena mencontohi JDT lah. Okay, kita tengok lihat 3.1 juta followers. Kita lihat, okay, kat sini pengenalan pemain Ajdin Mujagid is here. Kita tengok. Ni yang terbaik ni guys dengan gambar-gambar tu yang aku rasa macam kagum lah dengan JDT punya marketing ni. So ni dia. Dia akan pakai nombor 29 Mujagid. Nampak. Barulah bombastik kan. Tengok tu dekat apa nama, bilik persalinan dia kan. Barulah bangga dengan pakai kod bagai kan. Ni dekat dalam bilik persalinan. Mantap. Itu dia. And then macam biasa dia punya video ni yang tak tahan ni guys. Jom kita tengok, kita layan dia punya video dia guys. Itu dia. Wah. Mantap. Alright guys, itu dia apa pendapat korang semua berkenaan dengan
player baru JDT ni, Ajdin Mujagid. Aku rasa aku tak pastilah sebab JDT sekarang ni ada banyak pemain kan. Banyak juga striker. Kita ada Jairo, kita ada Bergson, kita ada João Figueiredo. Striker-striker lah. Tapi sayangnya kita tak ada striker daripada Malaysia. So kalau kita lihat senarai pemain JDT, memang tak ada striker tempatan. Striker tempatan tu João Figueiredo tu warisan kan. So apa pendapat korang berkenaan dengan pemain baru JDT ni? Dia dah buktikan di Liga Malaysia dia mampu untuk menjaringkan gol. Memang nak kata top scorer tapi dia membuktikan dengan pasukan yang tak berapa baik prestasinya, dia boleh menjaringkan gol. Apatah lagi kalau dia bermain untuk JDT, pastinya banyak bola-bola yang akan dia terima untuk menjaringkan gol. Okay guys, itu dia. Apa pendapat korang berkenaan dengan Ajdin Mujagid ni? Adakah dia dapat memberikan satu impact yang besar kepada pasukan JDT? Kita tunggu, kita nantikan bila debut dia. Okay guys, itu saja reaksi aku ataupun perbahasan ulasan berkenaan dengan pemain baru JDT Ajdin Mujagid. Jangan lupa untuk tekan like video ni. Kalau ada komen, jangan lupa untuk tinggalkan komen guys. Dan kepada korang semua yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys di dalam channel Raja Bola TV. Assalamualaikum. Wira muncul di saat genting, satu sentuhan ubah